Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Pernah tak korang semua, golongan-golongan wanita terfikir kat mana ovum dia pergi lepas dia keluar daripada ovari? Okay, ini ialah model model uterus. Ni dia punya fallopian tube. And then this is ovary. Okay, this is ovary, ni fimbri. Fimbri ni dia macam nampak ni. Bulu-bulu ni kan dia macam tangan tau. Okay, bila ovulation berlaku, ovari ni iaitu kilang telur, dia akan keluarkan ovum pergi ke space ni. So adakah space ni adalah satu rongga, peritoneal space? Tak, dia adalah terbentuk daripada fluid. So daripada sini ovum tu akan diambil oleh ni tangan ni, nampak ni, fimbri, dan masuk ke fallopian tube. So bila sperm masuk ikut sini, semen masuk, and then dia akan bertemu di satu titik and implantation berlaku lah. Okay, so ilmu baru kat sini sebenarnya ovum tu dia bukannya keluar dekat udara, dia keluar dekat peritoneal space yang ada dia terkandung oleh peritoneal fluid. Alright, itu saja.